Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khairi ya karim amma ba'd. Pertama-tama dan buat selama-lamanya kita mengucapkan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kasih sayangnya Allah Taala pada kita, limpah kurnia kesian belas. Mudah-mudahan dengan apa yang kita perolehi di malam ini, kita dapat bawa bekal dalam kehidupan kita, dan apa saja yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita merasainya setelah daripada kematian kita nanti. Berhubung dengan pengajian kita mengenal diri, di mana kita telah mendalami sikit sebanyak mengenal akan diri kita, mempunyai akal fikiran, otak, tempat simpannya akal, di mana akal fikiran akan dapat menguasai diri kita bila kita mempunyai akal. Bila diri seseorang tidak mempunyai akal, maka diri dia tak dapat dikawal, sehingga kan orang panggil orang tu tak berakal, ataupun orang panggil orang gila. Maka apabila kedudukan diri seseorang dalam makam ataupun tempat ni, iaitu orang yang tidak berakal, maka terlepaslah diri dia daripada segala hukum syarak, hukum taklifi bagi diri seseorang, maka hilang dengan sendiri automatik. Maka tidak diwajibkanlah dia perkara-perkara yang diwajibkan kepada sekalian orang-orang yang berakal. Perumpamaannya diumpamakan sebagai semaya, puasa, zakat, haji, dan segala-gala yang dipanggil fardu itu tadi tak juga diwajibkan untuk dia. Begitulah juga kepada amalan-amalan yang sunat, tidaklah ditekan ataupun dituntut bagi diri dia untuk melakukannya. Walaupun begitu, akal fikiran ini tadi, kalaulah kita tak dapat menguasai akal, maka akal akan menguasai diri kita. Sehingga kan di hari ini kita akan dapat lihat banyak orang yang berakal, tetapi dia telah menggunakan akal dia merosakkan diri dan juga merosakkan orang lain, kerana akal tak dilandaskan dengan adab. Begitu jugalah kepada hati. Hati tempat bergantungnya emosi. Apa dia emosi? Iaitu perasaan. Segala perasaan akan timbul dalam hati, bukan daripada akal. Akan timbul dalam hati kita perasaan-perasaan suka, sedih, gelisah, dan segala-galanya perasaan gembira akan timbul dalam hati kita. Dan hati ni tadi, kalaulah kita tak pandai ataupun tak dapat mempelajari cara untuk mentadbir hati, maka hati ini akan merosakkan tubuh badan kita juga. Supaya orang-orang yang telah duduk dalam kasih, cinta, duduk dalam hati juga kasih, bila tidak duduk dalam kawalan, maka kasih ni tadi telah disalahguna. Salahgunakan sifat kasih ni tadi sehingga kan merosakkan tubuh badan. Kalau kita kata kasih kepada harta benda, sampai tubuh badan tidak ada masa untuk tidur rehat, tidak ada masa untuk kesenangan tubuh badan ni tadi, tak ada. Letih 24 jam akan letih. Begitulah juga kepada kasih kepada wanita, perempuan, isteri,
Maka kalaulah tak dilandaskan ataupun tak didorong, maka kasih ni tadi akan membawa binasa, sehingga kan menghabiskan modal, harta benda dicurahkan kepada kekasih dengan tidak dikira-kira, tak ambil kira. Begitulah juga kepada sekalian sifat-sifat yang timbul dalam hati kita, menyebabkan kita ni tadi tak dapat nak dikawal, nak dijaga. Tubuh badan kita ni tadi akan binasa sebab daripada sifat-sifat yang timbul, yang wujud dalam hati kita. Jadi di malam ni dua orang panggil unsur akal dan juga hati ni tadi yang telah kita cara minggu lepas, di mana akal dan hati kena mengenal dengan cara yang sebenar. Dengan kita mengenal, maka akan kita dapat kawal. Tapi kawalan yang akan digunakan oleh akal dan juga hati sini, kita akan bicara iaitu dalam ilmu tasawuf, iaitu kita mengenal menggunakan akal fikiran kita, dan kita merasai dalam hati kita sifat-sifat yang akan timbul dalam hati kita, kenalah dilandaskan kepada adab. Maka adab ini adalah lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Sebab itu sejarah telah buktikan kepada sekalian para imam yang kita jadikan imam muktabar, 4 orang imam yang masyhur, yang jadi ikutan bagi setiap orang atas dunia di hari ini, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Keempat-empat ni tadi telah diajar adab dulu, barulah diajar ilmu pengetahuan. Kerana adab ni tadi apabila didahulukan daripada ilmu, maka ilmu pengetahuan ni tadi dapat dikawal, dapat dijaga. Adab-adab yang kita akan bicara di sini orang panggil had. Tahap kedudukan bagi akal ni tadi ada tahap dia. Kedudukan bagi hati juga dia ada tahap dia juga. Bukan kita kena harum ikut apa yang kita nak fikir, kita ikut, kita boleh fikir belakang. Apa yang kita nak rasa, maka kita ikut atas kehendak-kehendak perasaan dalam diri kita, tak berlandaskan dengan adab. Jadi adab ni dia menuntun diri kita, mengajar diri kita supaya kita faham di atas menggunakan akal fikiran dan menggunakan hati kita, emosi kita, perasaan. Maka dia kena ada tahap yang dibolehkan dan ada tahap yang tak dibolehkan. Yang dibolehkan akan memecahkan hati kita, iaitu kita akan terbukalah hijab-hijab daripada hati kita, sehingga kan kita akan dapat kesedaran, sedar, khabar di atas kehidupan kita ni tadi, dengan menggunakan akal fikiran, dengan menggunakan perasaan daripada hati kita tadi, maka kita dapat mengawal tubuh badan kita di atas aturan-aturan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tapi bila mana kita tak dapat mengawal, tak menggunakan adab ni tadi, maka kita akan lajak menggunakan akal dan lajak juga menggunakan perasaan dalam hati kita. Yang kita telah maklum bahawa kata dah dinakal oleh alim ulama, akal fikiran kita ni hanya untuk memikirkan tentang makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dan tak dibenarkan untuk memikirkan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat-ayat Al-Quran yang mendatang, maka walaupun wajah rupa ayat-ayat tadi dizahirkan dalam rupa bentuk seperti dengan sifat-sifat yang ada pada diri makhluk, maka semua itu tadi, maka kita kena nafikan dari segi yang menyerupai bagi diri kita. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
Allah Subhanahu Wa Taala dia tak serupa dengan sesuatu pun. Tak serupa dengan sesuatu pun. Walaupun ditasbihkan dengan tangan, dengan rupa, dengan anggota, maka semua tu maka kita kena tolak la ilaha illallah. Tidak ada serupa. Allah Taala tidak ada serupa. Kamislihi kab tasbih. Misli itu pula serupa pula. Tak ada serupa. Serupa tahqiq sekali lagi. Tak ada serupa. Maka kita nak mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala ni menyerupai walaupun satu juzuk daripada sifat-sifat makhluk, maka kita tak boleh mencapai dari segi akal fikiran kita. Maka sebab itulah ulama kata apa yang datang daripada Al-Quran kita kena beriman. Apa yang lalu maka lalulah. Maka kita jangan terlintas dalam akal fikiran kita kerana dilarang oleh hukum syarak. Apa yang terlintas dalam akal fikiran kita ni tadi, maka kita kena tolak. Adapun makhluk-makhluk yang lain, maka di situ kita kena fikir, kita kena memahami, barulah datangnya dalam diri kita akan kehebatan Allah Ta'ala, keesaan Allah Ta'ala, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila berbicara tentang adab ni tadi, adab untuk mencapai sesuatu kita kena menggunakan akal dan juga hati. Tak boleh tidak. Akal kita kena guna. Kita nak mengenal sesuatu benda, maka kita kena gunakan akal kita. Kalau tak menggunakan akal, kita takkan dapat tahu satu-satu benda tu gapo dia, apa fungsi dia, kegunaan dia untuk apa, dan apa yang akan menyebabkan dia ni jadi rosak, jadi molek dan sebagainya. Kena gunakan akal. Dan juga kepada hati, kita kena dapat tahu bagaimana sesuatu ni tadi akan dapat bagi kesan pada diri kita. Akal yang sihat dapat fikir benda yang baik, dan hati yang bersih dapat menilaikan pada sesuatu tu dengan baik pula. Satu-satu benda tu tadi kita dapat fikir benda ni, maka fikiran kita kalaulah dapat fikiran yang baik, maka kita akan dapatlah hasil daripada sangkaan dalam hati kita, sangkaan yang baik. Kalau fikiran kita kepada fikiran yang buruk, maka hati kita akan terbit satu perasaan sangkaan yang buruk. Apabila kita melihat kepada sesuatu, kalaulah kita lihat kepada diri seseorang, maka fikiran kita akan tengok pada tubuh badan dia. Maka tubuh badan dia akan tubik satu-satu kelakuan. Satu-satu kelakuan yang tubik daripada diri seseorang ni tadi, maka kita akan dapat automatik perasaan akan datang dalam hati kita. Adakah kita nak membenarkan dia, ataupun kita nak menolak dia, ataupun kita nak mengingkari dia, ataupun kita ni nak menyangka buruk kepada dia. Dengan sebab penglihatan yang datang daripada penglihatan kita bawa kepada akal, akhirnya timbullah perasaan dalam hati kita. Tapi jika kelah kedua-duanya, iaitu akal dan hati ini tak didorong dengan adab, maka akal yang dipenuhi dengan ilmu sekalipun akan jadi kering kotor, tak tahu nak buat apa. Ilmu pengetahuan. Orang ngaji apa? Ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji fiqh, ngaji ilmu alat. Sekalian ilmu-ilmu ni tadi, orang pakat mengaji, pakat mendalami ilmu pengetahuan. Kalaulah tak melandaskan dalam diri ilmu tu tadi, iaitu adab, maka ilmu ni tadi kering. Kering apa? Dia tidak akan kembali kepada diri. Bagaimana ilmu ni tak kembali kepada diri, maka dia akan mendatangkan satu sifat yang akan merosakkan diri. Apa dia? Dia kata dia lah yang reti, orang lain tak reti. Dia kata dalam diri dia, iaitu dia lah orang yang berilmu, orang lain tak tahu apa. Timbullah sifat kering, orang panggil sifat yang akan membakar diri dia sendiri.
Barang kering, kayu kering, daun kering. Ni musim panas ni. Cucur ataupun lepas putung rokok saja pun habis terbakar. Jadi orang panggil kering, barang kering ni Nabi SAW beritahu kata apa? Hasad dan dengki ni dia akan makan segala amalan seperti daun kering makan api. Daun kering dia makan api. Jadi ilmu pengetahuan kalaulah tak didorong, tak disambungkan dengan adab, maka akan jadi kering. Bagaimanakah nak dapatkan adab ni tadi? Adab ni tadi bila mana kita dapatkan satu-satu ilmu, dia akan kelih kepada diri dia. Dia tidak akan menunding tangan kepada orang lain, orang tu, orang ni, orang itu, orang ni. Dia tak akan tuju kepada orang lain. Ilmu pengetahuan, tak kira ilmu dunia ataupun ilmu agama, ilmu akhirat. Bila orang ni dapat ilmu tapi tidak ada dapat ilmu adab, maka dia akan menunding orang. Hatu, ni, hatu, akan menyalahkan orang. Dia tidak akan dapat menyalahkan diri sendiri. Dan selagi akan datang dari belakang, kita akan cara bagaimana kita akan dapat belajar adab ni. Hati pula tidak akan terlepas daripada sifat ego. Ego ni apa? Ego ni sombong diri, bongkok diri. Akan timbul sifat ananiah. Orang panggil ego ni sifat ananiah. Sifat keakuan, aku. Sifat keakuan. Hati dia tak nampak ada orang lain. Tak nampak lah. Hanya diri dia je dia nampak. Salah pula. Saat ni mana kata dari segi akal, dia akan menunding kepada orang lain, dia tak nampak diri dia. Adapun hati ni tadi, dia nampak diri, dia tak nampak orang lain. Maka nampak diri timbul ego. Perasaan timbul dalam hati. Keakuan dalam diri dia. Macam mana? Orang-orang yang terdahulu yang telah dilaknat oleh Allah Ta'ala, Namrud, Fir'aun, Saddad, Aman, Qarun, Ubay bin Khalaf, Abu Jahal, Abu Lahab dan semuanya tadi, keegoan orang panggil. Sifat dalam diri ananiah ni tadi telah menguasai diri. Timbul daripada mana? Daripada hati dia. Maka bila tidak ada ilmu adab dalam hati, maka sifat-sifat ni akan terbit daripada hati, akan mengalahkan tubuh badan yang dijadikan daripada air, tanah, api dan angin tadi. Ilmu tasawuf menjadikan adab sebagai asas bagi perjalanan, agar kita faham kita ni sentiasa berhadapanlah kita ni dengan Allah Ta'ala. Ilmu tasawuf dia mengajar kita supaya walaupun kita ada mempunyai ilmu yang hebat, ilmu pengetahuan kita, ilmu hadis, ribu-ribu hadis kita ingat, tafsir Al-Quran sendiri kita dong apa dah, tafsir pula dah kita reti pula dah, apa saja ilmu kita dapat mahir. Kemudiannya apabila kita ni tadi tak sedar bahawa kata kita ni sebenarnya berhadapan dengan Allah Ta'ala, maka kita akan menafikan dengan automatik keilmuan Allah SWT, kehebatan ilmu Allah Ta'ala. Apa yang kita capai, ini hanya secebih ataupun setitik daripada ilmu pengetahuan Allah Ta'ala serupa dengan laut, air penuh laut. Bila kata gitu, maka kalaulah tak ada pemahaman dari segi adab ni tadi yang membawa kepada kita sedar khabar bahawa kita ni dalam pandangan Allah Subhanahu Taala, dalam kita berhadap kepada Allah Subhanahu Taala. Akal yang tidak didorong oleh adab akan keliru, gelisah, keliru. Kok ana? Kok tu? Kok ni? Lepas tu hati kita akan jadi gelisah, tak tentu haru, tak tentu halu. Kerana akal hanya merasai hanya diri saja yang pandai, yang terpandai, yang terpaling tahu. Di sinilah kekurangan akal. Kekurangan akal mulalah menghijab diri kita manusia ni tadi daripada ilmu Allah Subhanahu Taala. Bila kita bincang dari segi akidah, dari segi
pemahaman tentang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bicek, hujah juga. Wak marilah kitab ni. Hujah juga. Mu tak sedar ke ilmu pengetahuan yang kita ada ni hanya hanya sikit je. Maka nak bandingkan dengan ilmu Allah Taala yang lebih mengetahui diri dia, maka kita tak tahulah. Tak tahulah kita, walaupun kita tahu banyak daripada ilmu pengetahuan, sebenarnya kita masih tak tahu lagi. Maka hanya akan nampak sifat akulah yang reti. Tidak akan nampak lagi siapa, iaitu dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Tasawuf mengajar manusia mengubah fikiran dan rasa agar berpaling, supaya kita akan nampak dia, akan menghilangkan sifat keakuan dalam diri kita. Ilmu yang ada pun akan tubiklah dalam hati kita bila kita tahu dia, iaitu Allah. Dengan kekurangannya kita, maka kita akan dapat merasai satu perasaan yang mana kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan perasaan ni lah akan membuka lagi hati kita yang penuh dengan nur cahaya. Bila pengakuan dalam diri kita yang bodoh, kita yang tak tahu, kita yang lemah, kita yang serba kekurangan, perasaan ni tadi timbul dalam hati yang dikatakan sebagai sir. Minggu lepas kita dah ngaji, maka dia akan tubik satu cahaya. Cahaya ni pula akan mendorongkan kepada kita untuk apa? Untuk menambahkan pengetahuan lagi. Aku bodoh, aku tak tahu, maka aku kena mengaji lagi, aku kena mendalami lagi. Aku semaya, aku tak dapat khusyuk, aku tak dapat merasai hakikat semaya, hakikat zikir aku tak dapat rasa lagi. Maka dengan sifat perasaan ni tadi, mengaku dengan kelemahan dalam diri, maka akan timbul satu cahaya nur yang akan menggerakkan diri ni tadi akan mencari lagi. Wabtagu ilaihil wasilah wattaqullah wabtagu ilaihil wasilah. Takutlah kepada Allah dan carilah jalan. Maka jalan terbuka bila kita akan ada adab di atas pengetahuan dan juga adab di atas hati sanubari kita, bila kita mengaku bahawa kata kita adalah hamba yang serba kekurangan. Kemudian yang kata, hati sebagai pusat kesedaran kepada rohani kita, bukan sekadar dapat merasai perasaan saja, tempat merasai suka, duka, bahkan hidup ataupun mati. Perasaan kita ni tadi berpunca daripada selalu menuntut hak diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala semula, maka hati kita mula bersinar, mula mengeluarkan cahaya. Mulalah kita menyedari diri kita, kesedaran tubik daripada diri kita. Terkadang merasai diri lebih pula daripada orang lain. Kalaulah ilmu adab ni tadi kita tak mempelajari, tak mengaji dalam masalah untuk kita tahu kegunaan akal, kegunaan hati kita, maka kita akan timbul perasaan orang lain rendah belaka. Kita lah yang terpaling pandai, terpaling hebat, terpaling mulia. Ini berpunca daripada tidak ada adab, kerana adab hati ialah mula-mula nak timbul dalam hati, iaitu kena ada perasaan malu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawaddu. Kenapa dalam berzanji dikatakan Nabi SAW ini bersangatan malu? Walhal dalam cerita sejarah dalam agama kita, dalam kitab-kitab hadis, tengok ceritanya Nabi SAW tak ada malu ni. Ni malu pada hakikat. Malu pada hakikat ni lah yang membawa Nabi SAW kepada peringkat yang tertinggi dalam kerohanian. Jadi kita ni juga, bila kita boleh timbulkan perasaan malu dalam diri kita, malu sebab apa malu?
Pasal kita ada nampak satu yang terlebih hebat daripada kita, satu yang terlebih mulia daripada kita, satu yang terlebih agung pada kita, yang terlebih pandai pada kita, maka kita malu. Maka malu kerana makhluk kita ni sebagai hina, dina. Allah Ta'ala Khalid yang lebih mulia. Malu ni membersihkan hati daripada kesombongan yang halus, yang merasai diri sebagai soleh. Kita ni kalau lah tak ada sifat malu, kita duk beradat dalam ibadat. Dalam ibadat kita jadi adat. Semaya, puasa, zakat, haji, sedekah, zikir. Akhirnya dia akan menjadi adat. Lepas tu apa? Timbullah dalam diri kita tidak ada kemaluan dalam diri kita. Apa? Tak malu ke? Gapo yang kita buat ni sebenarnya adalah satu ciri, satu-satunya daripada ibadat yang Allah Ta'ala pertanggungjawabkan kepada kita. Tetapi kita duduk buat ni tadi, kita rasa kita hebat dah, kita rasa kita soleh dah, kita rasa kita mulia dah, rapat ke Tuhan dah. Maka dengan sini, walaupun tidak ada pandangan daripada akal kita nampak pada orang, tapi kita akan merasai dalam diri kita dibodohkan oleh akal fikiran sendiri, dibodohkan oleh perasaan dalam hati kita sendiri. Rasa kita kena. Habis. Segala ibadat adalah sebenarnya jalan manusia untuk beribadat dan jadikan sebagai adab. Tengok kalau kita dalam segi amal ibadat kita semaya. Kalaulah kita faham dari segi amal ibadat semaya ni tadi, dari segi semayang ni apa ibadat semaya ni tadi, tak adalah kena kita nak bersegera. Pasal kita faham kata kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tarahu innahu yarauka. Semaya ni kita ni berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa melihat kita. Mulut kita bertasbih, bertakbir, bacaan ayat Al-Quran, Tuhan duk dengar, Tuhan duk lihat. Tapi kenapa kita nak bersegera-segera sangat dalam semaya? Jadi perasaan tu timbul dalam diri kita nak menyegerakan dalam ibadat. Padahal sebenarnya ibadat ni lah dia ajar diri kita. Jangan duk gaduh lah. Kenapa jangan duk gaduh? Kerana kita berhadapan dengan Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Yang kita beribadah ni tadi hanya untuk Dia. Lepas tu bersegeranya kita ni tadi seolah-olah kita mempermainkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat kita, memperolok-olokkan Allah Taala dalam ibadat kita. Sebab itu kita tengok dari segi adabnya kita dalam semaya, pakaian kita. Kita cara tentang pakaian kita. Boleh setengah-setengah orang boleh semaya dengan baju lengan pandak, nak semayang ngadap Tuhan. Kenapa? Kesedaran adab dalam beribadat dia tak ada. Sebab apa? Dia hanya jadikan adat. Semayang, puasa, apa ibadat yang lain pun betul juga. Maka dia jadikan adat. Dia tidak ada perasaan untuk menjaga adab dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Kalau ada adab, kelakuan, pakaian, gerak-geri, bacaan, semuanya akan berasa malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita boleh tergesa-gesa sedangkan kita berhadapan dengan Allah Ta'ala? Ibadat yang dikatakan sebagai doa juga, kita berdoa. Tak lagi lah kita nak mengajar Tuhan. Bila kita tahu ilmu adab ni tadi, kita ni adalah sifat dengan sifat hamba, dengan sifat kekurangan, dengan sifat lemah dan sebagainya, maka kita ni bila ngakik tangan berdoa kepada Allah Ta'ala, adakah kita nak mengajar Tuhan? Ya Allah, aku susah. Tuhan tak tahu kamu susah.
Tuhan tahu tak? Tuhan tahu. Dalam segala hal kehidupan kita, ahwal kehidupan kita adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam doa ni tadi, taklah kita bila tahu ilmu adab kita kepada Allah ni tadi, maka kita tak adalah doa nak mengajar Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun permintaan itu kita minta, tapi dalam diri kita ni tadi, kita tidak ada rasa perasaan untuk mengajar Allah Ta'ala, mengatur Allah Ta'ala. Ya Allah, buatlah baik ni. Ya Allah, buatlah baik ni. Buatlah baik ni kat aku. Janganlah buat aku baik ni. Nak ajar Tuhan. Tuhan dia tahu segala-galanya, kedudukan kita dan sebagainya. Maka dalam keadaan begini, maka bagi orang yang ada adab dia, maka dia serahkan diri dia di atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak buat kat mana? In yasha in yakun. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak, maka akan jadi. Lepas tu kalau Allah Taala tak say, lam yasha lam yakun. Maka kalau Allah Taala tak say, maka benda tu tak akan jadi. Maka kita ni sekadar kita, sebab itu orang-orang yang soleh, makam dia makam muqarrabin, maka dia malu untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Lintasnya adalah hati dia saja Allah Ta'ala tahu, dia faham. Maka dalam beradab dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hanya dalam hati dia, hanya Allah Ta'ala. Dia tak ada nak mengatur Allah Subhanahu Wa Taala, nak mengajar Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk lagi dalam kedudukan ni, tak ada. Maka duduklah dalam makam syariat, mintalah kepada Allah, tapi beradab kepada Allah. Bagaimana adab? Janganlah kita ada perasaan untuk mengatur Allah Taala. Janganlah kita ada perasaan untuk orang panggil menghuraikan segala-galanya kepada Allah Taala, kerana Allah Taala lebih mengetahui. Sekadar doa-doa yang dimasnunkan oleh Nabi SAW, doa-doa yang dibawa oleh Nabi SAW daripada hadis-hadis dia, maka kita lantunkanlah, bacalah doa-doa tu, dan kemudiannya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adab mengajar kejujuran diri sendiri, adab mengajar agar faham kita ni diatur, bukan kita yang mengatur diri kita. Kita duduk di belakang, bukannya kita kena duduk di depan, kita kena duduk di belakang. Pengaturan dalam qada dan qadar Allah Ta'ala di hadapan kita. Kita berlaku, berjalan di atas kehendak Allah Ta'ala di atas muka bumi ni tadi. Tuhan nak buat gapo kita ikut situ lah. Bukannya kita kena duduk mana, duduk depan Allah ataupun qada dan qadar Allah Ta'ala ni duduk belakang kita. Kita nak buat ni, maka qada, qadar, takdir kena ikut kita. Maka di sinilah kalaulah kita tak faham, maka kelik semula daripada asal, akan timbullah geluh kesah, gelisah dalam hati, tak senang dengan kehendak Allah Ta'ala dalam diri kita, kerana kita tak tahu adab ni tadi. Bila adab tahu, maka senanglah hati kita. Adab mengajar kita buat ibadat kerana Allah. Allah itu memang layaklah disembah. Adabnya, kita sembahyang untuk apa? Lepas tanggungjawab. Kalau tak sedekah, tak mayat. Baik tu tak? Baik tu sungguh lah. Lepas tu kita sembahyang, boleh pahala. Lepas tu boleh pahala, nu naik akhirat nu jadi orang kaya. Kedudukan kita jannah tu firdaus lah. Duduk tempat yang tinggi sama-sama dengan Nabi, dengan sahabat. Kita duk gamak lagu tu. Boleh tak gamak lagu tu? Boleh lah. Tapi sebenar pada hakikat kita, dalam ilmu tasawuf ajar kita, sebenarnya kita beribadah ni kerana Allah ni memang layak disembah. Allah memang layak disembah. Yang lain tak layak disembah. Maka kerana dia layak disembah, maka kita sembah dia. Bukan kerana tujuan gitu dan gini, gitu dan gini. Bila kita ada tujuan yang lain daripada Allah, maka hati kita terkatup, hati kita tak terbuka, tak ada perasaan kita ni bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Adab mengajar kita memandang sesama kita ni. Sebenarnya kita sama kita ni tadi, orang panggil kita tengok demo tengok kita tengok orang ni tengok kita. Dan sekalian masyarakat kita duk perhati tengok ni semua ni. Adab dalam kita nak berjalan mendekat diri kita kepada Allah Ta'ala dalam ilmu tasawuf ni, dia ajar kita semuanya kita dalam berjalan untuk mendekat diri kepada Allah Ta'ala, hanya saja perjalanan tu berbeza-beza. Ada orang ni dia kaya, dalam kaya dia ni dia jalan nak menuju Tuhan ni, nak dekat dengan Allah, tapi dia kena pandai lah, dia kena belajar adab. Orang ni dia sesak, dalam sesak dia ni sebenarnya dia berjalan untuk menuju dekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala, tapi dia kena belajar adab, menyedari diri dia. Kalau dia tak sedar diri, maka dia duduk dalam kemiskinan tu, tak tahu kat mana. Tak tahu apa dia dalam miskin tu. Orang kaya ni tak tahu apa dia dalam kaya tu, sampai mati dalam keadaan kaya, tak mengenal Allah Ta'ala, dan hati dia tak bersih. Orang yang akan dapat masuk syurga biqalbin salim, hati yang suci, hati yang tidak ada selain daripada Allah, tidak ada pergantungan selain daripada Allah. Bukan dok bergantung dengan kaya tu, dok bergantung dengan miskin tu, dok bergantung dengan pangkat tu. Hati dia bersih, tidak ada pergantungan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang jadi di atas dunia ni semua, maka kita tak ada serabut pun lah dengan orang lain. Orang ni dalam keadaan dia jahil, orang ni dalam keadaan dia alim, miskin, kaya, mulia, hina, sakit, sehat dan sebagainya. Semua ni nak menuju pada Allah, tapi jalan berbeza-beza. Kita dengan cara kita yang Allah Ta'ala telah tetapkan diri kita untuk menjalani jalan untuk menuju pada Allah, tapi dengan adab. Dengan adab kita ni tadi, jangan sampai kita terlintas daripada akal kita, pengetahuan kita ni tadi, menyebabkan akal ataupun ilmu yang Tuhan bagi pada kita menghijab diri kita daripada sampai pada Allah. Jangan bergadik dengan ilmu pengetahuan, jangan bergadik dengan perasaan yang timbul dalam hati. Perasaan rasa tinggi, rasa megah, rasa sombong, jangan bergadik dengan perasaan itu. Kalau ada, maka istighfar kepada Allah Ta'ala banyak-banyak. Kerana apa? Perjalanan kita atau menuju kepada Allah Ta'ala ni, dia kena mujahadah, bersusah payah, bukan mudah-mudah. Dan juga bukan payah-payah sangat, dia mudah. Tapi bagi orang yang diberi rahmat pada Allah Ta'ala. Tapi bagi orang yang tak ada rahmat daripada Allah Ta'ala, maka dia akan nampak kepayahan. Kepayahan ni tadi, rasa payah itu juga hijab, rasa mudah itu juga hijab. Orang yang nak dekat kepada Allah Ta'ala ni tadi, dia berjalan dengan tidak ada gangguan gapo-gapo. Fikiran dia, akal fikiran dia, ilmu pengetahuan tak ganggu dia, hati dia tak mengganggu dia, ibadat dia tak mengganggu dia, kerja buat dia seharian pun tak ada mengganggu dia. Tawajuh dia kepada Allah Ta'ala. Hati, akal dan roh dia sentiasa menuju, nak jujur pada Allah Ta'ala 24 jam. Maka orang ni tenang tak? Orang ni tenang. Pada tengok gapo-gapo, tengok sekeliling dia, tak ada masalah. Pasal semua orang nak menuju pada Allah belakang. Lepas tu orang ni nampak tak kena dan sebagainya apa, dia ada ilmu, maka dia tegur. Sekadar tegur tu, nak menyalahkan kerana mu gini. Tak. Kerana kita dijadikan manusia bukan untuk menilai manusia yang lain. Yang nak menilai diri manusia yang lain iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah ilmu yang dipanggil sebagai ilmu menyuci diri. Dan mengenal diri kita, maka tahulah kita cemar mana, banyak mananya kita di hari ini. Dari segi fikiran, akal kita, dari segi hati kita, dari segi kita nak menunding orang gini, maka cemarnya kita menjadi hijab kita untuk dapat pembukaan dalam hati kita. Sir tadi, dapat kesedaran kita salah, kita tak erti, kita bodoh dan sebagainya, takkan timbul dalam diri kita.
Nah, maka jadilah amalan ibadat kita jadi adat. Maka mudah-mudahan dengan taufik dan hidayat daripada Allah Ta'ala, bukalah pohon pada Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala bukalah hati kita, penyedaran, sedar, dan dapatlah kita dapat mengaji ataupun tahu tentang adab kita kepada sekalian amal ibadat kita, adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada rujukan daripada hadis Nabi SAW daripada Tirmizi, man hala waladan min nahilil afdalu min adabil hasan. Nabi SAW beritahu kata, tidak adalah pengajaran daripada seorang bapa kepada anak daripada pengajaran yang terlebih afdal sekali daripada mengajar adab yang elok. Anak, mak bapa kena ajar adab. Nah, adab kita di hari ni kita tumpu kepada apa? Sekitar keliling kita ya. Tu orang tua jawab saleh weh, jawab saleh. Siung tangi. Dah ayah pergi pulau, temu waris, temu cikgu di pulau, temu waris, sebagainya, jawab saleh. Siung tangi. Dah kita ajar anak kita adab. Lepas tu, besar sikit kita ajar adab dia dengan kru, dengan ustaz, dengan tok guru. Kemudiannya dia diajar pula oleh tok guru, ustaz tu tadi bagaimana ajar kepada mak bapak pula. Dia anak tadi tak pandai. Tapi bila dah ngaji dia pandai bila dia diajar oleh tok guru, bapa dan sebagainya, ajarlah adab kepada mak bapak. Dengan mak bapak nak lalu depan kena minta izin, nak masuk bilik kena beri saleh dulu. Ni ada hadis dan sebagainya. Ajar adab bagaimana dengan mak bapak. Lepas tu ajar adab bagaimana kita pula dengan isteri kita. Adab dengan jiran tetangga, ajar juga. Adab yang elok-elok ni banyak kita ajar dah. Adab makan minum, tidur rehat dan sebagainya, adab belaka. Tapi adab kita dengan Tuhan, ni orang tak ada ngaji, orang tak ada ngajar. Jarang-jarang orang mengajar adab kita dengan Allah Ta'ala. Mengatur kehendak-kehendak kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu ada hadis lagi, arramu auladakum, ikramu auladakum wa ahsinu adabihim. Muliakanlah anak-anak kamu dan elokkanlah adab mereka itu. Anak-anak kena belajar adab. Jadi walaupun hadis ni dia tak kuat, setengah riwayat kata hadis tak kuatlah hadis doa. Adab kita dengan Allah Ta'ala, kata Ibn Qayyim dalam kitab Midrajul As-Salikin, man lam yu'addib ma'allah fawqal ardi adabahullahu tahtal ardi. Siapa yang tak diajar adab serta Allah Ta'ala di atas permukaan bumi ni tadi, tak beradab kepada Allah Ta'ala di atas muka bumi ni tadi, sombong, bongkok, takabur, di atas muka bumi ni dia ada sifat-sifat ni, sifat tercela ni ada dia. Dia tak ada ternampakkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hati dia terkatuk, tak ada terlintas langsung. Adab dia ni tadi mana kata apa? Dia tak nampak akan kehebatan Allah Ta'ala, terhijab diri dia, maka dia buatlah apa yang sekehendak dia atas muka bumi ni tadi. Maka dia tak beradablah dengan Allah Ta'ala. Bila tak beradab, adabahullahu tahtal ardi, maka Allah Ta'ala akan ajar dia adab, iaitu dalam bawah bumi nanti, dalam kubur. Baru dia tahulah. Baru tahulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis daripada Samnan, adabahul imla, adabani rabbi fa ahsani ta'addabi. Hadis doa, tapi boleh kita dengar, ambil pengajaran. Allah Ta'ala mendidik aku. Nabi yang sedang kata, Allah Ta'ala ajar aku, dan adalah sebaik-baik pengajaran daripada Allah Ta'ala adalah ada. Bu'istu liutammimal akhlaq. Aku dihantar oleh Allah Ta'ala di atas muka bumi ni untuk mengajar akhlak.
Di antara akhlak yang termulia iaitu adab. Adab kita sesama manusia dan adab kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala buka taufik dan hidayah kepada kita untuk kita dapat faham bagaimana kita nak beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam. Dalam kitab Furu'ul Masail sedikit kita baca Syekh Daud Patani dia nakalkan buat masalah kemudian dia jawab sendiri. Dia buat masalah lepas tu dia jawab sendiri. Dia kata apa? Sunat Su'ilah Allah ditanya, okey ni dia sendiri tanya sebab dia ambil daripada kitab-kitab besar, bukan dia ambil masalah ni dia karya daripada akal fikir dia dah, dia ambil daripada kitab-kitab yang besar, Kashful Hisham dan sebagainya. Dia ambil kitab besar, ada dalam tu nakal soalan-soalan, maka ambil soalan tu buat dalam sini. Sunat pada lelaki tasbih dan pada perempuan memukul tangan dengan tangan. Apa ni? Jika ada kedatangan suatu, adakah disyarat pada tepuk tangan tak ni dikosatkan suatu yang lain daripada iklan? Fahamlah kita. Masalah yang dia buat hari ni iaitu makmum. Makmum duduk belakang, ada jatah dan ada tina, ada perempuan. Maka berlakulah kesalahan kepada tok imam ni tadi. Tok imam dia contoh kata dia tambah rakaat. Semayang murid 3 rakaat, dia nak buat 4. Ataupun dia tak duduk tashahud awal, dia nak terus bangun saja. Contoh kata apa-apalah. Jadi kena iklan tegur. Iklan ni bagi tahu. Jadi bagi tahu ni tadi nak bagi tahu oi, mana jadi 3. Tak boleh bagi sembahyang subuh. Bangun apa? Nak kecek tu batas sembahyang kita. Berbahasa dengan bahasa kita, bahasa Melayu tak boleh dalam sembahyang. Walaupun dalam bahasa Arab tak dibenarkan dalam sembahyang kita kerana menyalahi. Yang dibenarkan hanya tasbih dan bacaan Al-Quran saja dan doa-doa yang tertentu dalam sembahyang saja yang dibenarkan. Adapun lain daripada tu walaupun bahasa Arab dan yang minggu lepas kita ngaji 2 huruf yang beri faham sekalipun maka membatalkan sembahyang kita. Maka kita nak tegur tok imam yang buat silap ni tadi. Maka dalam syariat kita ajar iaitu orang jatuh kena tasbih. Subhanallah. Tegur. Maka tok imam kena khabar lah, ada lah ni tak kena ni. Kau mana dia cek dalam sembahyang dia dah. Itu orang jatuh. Ada pun orang tina dia kena tepuk tangan dia. Tepuk tangan. Lepas tu tepuk tangan ni dikata kena iklan bagi tahu. Atau disyaratkan jangan berturut-turut 3 kali. 4 kali. 3 kali saja kau. Sekali, 2 kali. Sekali, 2 kali. Manakala tak turut 1, 2, 3. Gitu. Ataupun 1, 2, 3. Lepas tu ni masalah nak banyak daripada lebih pada 3 ataupun 3 je kita turut 3 kali, gaduh dah nampak. Tok imam nak bangun dah. Gaduh. Ataupun kita subhanallah pakat tasbih berlaku. Atau tiada disyaratkan yakni 3 kali. Adakah batal kalau lebih 3 kali? Batal nak 3 kali lebih. Orang yang nak tegur ni tadi, orang nak iklan, nak beritahu kepada tok imam ni tadi, buat lebih pada tu, maka batal ke? Atau tiada batal? Dia tanya lagi baru ni tadi. Dan jika lelaki tepuk tangan, lelaki patutnya tasbih subhanallah. Ni dak lelaki tepuk tangan. Lelaki ni tepuk tangan. Ganti pada perempuan kerana menjaga itu. Dia tak say, takut dia ni niat dia nak saing dia, hak dia murih dah, tak kena dah jadi tok imam dah. Salah pula dah. Allah, nak murih dah dah. Tadi dia jaga, tak say lah tegur gitu. Dia tepuk tangan dah. Apa boleh ke lagu tu? Dan banyak kali dia lebih pada 3 tu.
Kita biasa temu, okey. Tok email silap. Makmum belakang jenis apa? Jenis tak ngaji manalah. Orang Tino dia belakang. Tepuk juga. Orang depan ni belakang tu imam ni pun orang tak reti juga. Kita pun jadi galik juga. Maka orang Tino tepuk-tepuk juga. Lebih pada 3 kali. Apa hukumnya? Maka dia jawab, hanya adalah perceraian antara kedua ni tadi masalahnya. Maka jikalau tasbih perempuan dia tasbih, subhanallah, Tina dia orang Tina tua, subhanallah, saya tegur tak imej silat ni weh, dan tepuk pada lelaki, hasil maksud tak apa, tak ada masalah. Bukan makna kata orang jatuh kena tasbih, orang Tino kena tepuk tangan. Bukan tepuk betul tepuk belakang. Mana tak boleh tukar dah. Tak boleh. Kalau tukar batal. Ada. Dalam fiqh kata tukar tak ada apa masalah, tak ada. Orang panggil maksud dia nakkan iklan tu, tak ada apa masalah. Maka tiada mengapa banyak kali tepuk banyak kali pun tak apa. Subhanallah pun tak apa. Lebih pada 3 kali tak batal sembahyang. Sama ada keluar daripada lelaki atau daripada perempuan saat ni perbuatan itu. Jika sekira-kira jangan dijauhkan akik tangan daripada yang satunya, tetekala dipukulnya hak tu hak oleh mana? Akik tinggi ke apa? Sudahlah. Akik jauh, jarak tu deh. Orang panggil apa? Kena pula kita masalah yang menjatuhkan kepada kita, iaitu perbuatan yang membatalkan sembahyang. Kena tahu situ kita ngaji dah. Pergerakan anggota yang boleh membatalkan sembahyang. Maka kalau lah berjauh, patah kelik, gi kelik 3 kali anggota besar bergerak dah tu, batal lah sembahyang kita. Maka jangan buat lagu tu, lari dalam agama kita tak boleh. Kerana dibilang perbuatan yang genge bersalahan pada menolak orang yang lalu di hadapan. Banyak kali ni tadi tak ada apa. Orang panggil perbuatan yang genge, tak ada berat. Jangan hak gitu tu, waktu tak boleh. Itu perbuatan yang berat. Dia tak serupa dengan masalah apa sini. Tolak orang lalu depan kita semaya. Kita semaya orang lalu depan. Maka kita boleh sekat dia, jangan litah. Kita boleh sekat dia, jangan litah. Di dalam masalah menyekat orang nak lalu dalam depan kita dalam semaya, disyaratkan jangan lebih daripada 2 kali. Dia tak kerti nak jalan lalu pula 2 kali. Lepas tu yang kali ketiga dia nak lalu juga. Janganlah. Tak boleh lah. Laki lalu tak ada apa lah. Berdosa lah dia. Sabda Nabi SAW, kalau lah mu sanggup tunggu setahun. Tunggu orang ni sudah semaya baru mu nak lalu, mu boleh tunggu setahun. Jangan litah depan orang semaya dah. Jadi setakat 2 kali. Lebih pada tu lagi dia melalu, kita ni tak boleh buat lagu nak sekat lebih pada 3 kali, membawa kepada batal sembahyang kita. Maka jika banyak 3 kali berturut-turut, batal sembahyangnya. Pada masalah ni tiada di sini. Pada masalah tepuk tangan saat ni banyak, tak ada apa. Subhanallah. Tasbih banyak-banyak, tak ada apa. Tepuk ni tadi orang panggil pergerakan yang genge dalam fiqh kita, tak ada masalah. Situ Su'ila adakah makruh berludah dalam masjid pada pihak depan gitu? Ni kita duduk dalam masjid, depan mana? Depan Kaabah tu lah, mihrab kita ni tadi, kita ludah di depan. Dan pada pihak kirinya, tetapi hendaklah dan pada pihak kanannya, tetapi hendaklah pada pihak kiri. Kalau nak peludahlah di sebelah kiri atau di bawah tapak kakinya. Jika ada dalam masjid itu di luar, jika ada ia sembahyang di luar masjid. Luar masjid tak apa nak ludah dalam. Orang panggil apa? Ludah ke bawah kaki kita ni tak apa. Orang panggil apa? Ludah
pada luar masjid, dalam masjid tak boleh. Maka jika ada ia dalam masjid, bagaimana pula? Nak meludah tu boleh tak? Dia duk semaya-semaya, rasa gigi, rasa berdarah. Rasa darah gigi ni. Darah daripada gigi kita ni sedikit dimaafkan. Tapi kalau lah ada rasa, banyak rasa berdarah ni, lepas tu kita nak telek tak boleh lah. Telek dah batal lah semayang kita. Lepas tu kita kena meludah. Bila meludah ni tadi, dia kata sini makruh. Nak ludah lek depan tak boleh, ludah lek kanan tak boleh. Ludah boleh lek kiri, lepas tu lek bawah. Lepas tu kalau bawah ni kena orang duduk luar masjid. Dalam masjid, benok pula ni, boleh ke tak? Dia tanya situ. Dan masuk dalam kata dalam semaya, pada masjid dan pada masjid, maka jika adalah pada masjid Madinah, apa hukumnya masjid Nabi ni dah? Kita nak meludah lek nu boleh tak? Maka betapa perbuatannya, adakah dikerjakan seperti yang lain? Ada cara lain weh, tak kena meludah weh, kena boh dalam kocek ke, boh di tisu ke, kok mana ke? Maka dia jawab, maka jika ada ia sembahyang dalam masjid, ia ludah pada tepi kainnya yang sebelah kiri. Kain, mana kain? Kain baju pun boleh, kain juga. Kain lek pakai kain sarung pun boleh juga. Maka kita ludah sebelah kiri. Kalau dia terosak ni, tengok belah kanan. Itu. Maka lumur lah. Kena di bahu kita, di baju kita ni. Tak ada apa. Jangan ludah di sejai. Itu orang panggil apa? Adab juga tu. Tak beradab orang panggil orang ni dah. Maka ludahlah daripada sebelah kanan dia, sebelah kiri dia pada kain dia. Kemudian digosok-gosoknya hingga kering dah. 1, 2. Kalau anggota kecil tak apalah gosok-gosok gitu dah. Jangan duk gerak ke angin ni. Gerak tangan sampai anggota besar bergerak, batal pula sembahyang kita. Maka jika ia ludah dalam masjid, iaitu haram, berdosa, tak boleh, dan kiparatnya ditanamkan dia. Kalau masjid latar tanah, tak apalah. Kita ludah, lepas tu kita kambuh tanah. Dan jika tiada tanahnya, mozaik, kapet, masjid tu tadi, seperti umpama batu, atau dihamparkan batu, tiada boleh ditanamnya air ludah tu, maka hendaklah digosok-gosoknya hingga kering. Gonyolah dengan kaki kita ni tadi. Tapi janganlah dalam semaya tu tadi. Lepas pada semaya pun tak apa. Seperti hukum tanam, iaitu kambuh lah. Maka diistisnakan, iaitu dilepaskan daripada segala masjid, iaitu masjid Nabi. Masjid Nabi tak boleh. Maka bahawasanya hendaklah ia berludah pada pihak tangan baju pihak kanannya. Pasal apa? Pasal lek belah kiri kalau masuk masjid Nabi, belah kiri ni makam Nabi. Kalau kita ludah belah ni, orang panggil tak beradab dengan Nabi SAW duduk di makam tu tadi. Maka di makam Nabi, maka di masjid Nabi kita kena berludah sebelah kanan. Walaupun tadi kata makruh, tapi hanya pada berlaku pada masjid Nabi, kita tak boleh ludah sebelah kiri. Dia kena sebelah kanan sebab dapat menghina kepada makam Nabi SAW. Kemudian digosok-gosok setengah dengan setengah. Dan sungguhnya makruh berludah di sebelah kiblat. Ngadap depan ni tak boleh. Dan sebelah kanan makruh. Kalau kita nak berludah, kita naik motor, kelip maya ni nak berludah pun, jangan ludah belah kanan, jangan ludah belah depan, ludahlah belah kiri. Sama ada dalam masjid atau di luar masjid, bersamaan keduanya. Dalam masjid, luar masjid, depan, kanan tak boleh. Makruh, bukannya haram. Adapun makruh pada pihak kiblat, telah maklum, hendaklah kita ikramkan kiblat, kita memuliakan kiblat. Sebab itu dalam kita dalam masjid pun, kaki kita jangan telunjuk ngadap kiblat. Nak lunjuk kepada kiri kanan tak ada masalah. Yang lunjuk kaki ngadap kiblat pun dilarang dalam agama kita. Dan makruh pada pihak kanan kerana kita muliakan pada malaikat yang pada pihak kanan. Rakib, atid. Kanan ni rakib.
Jadi bila mana kita jangan meludah situ, kita memuliakan dia. Dan kerana apa tidak dipeliharakan pada malaikat sebelah kiri? Malaikat ada juga hati ni sebelah kiri. Kena boleh ludah sebelah kiri. Kerana meninggal masuklah seorang pada semayang, jauh malaikat pada pihak kirinya. Bila kita masuk semayang, malaikat indah, jauh. Dia cek daripada tubuh kita. Supaya dengan kita bersama dengan isteri kita atas katil. Kita duduk bersama dengan isteri kita atas katil, maka malaikat rakib dan atid 70 stor jauh pada kita. Dia duduk berkata tengok. Dia ada nafsu, dia tak ada nafsu. Bukannya dia mari tengok kita duk buat apa dengan isteri kita, dia mari harum. Tak, dia tak ada nafsu. Maka dia duduk jauh. Lepas pada tu dia mari duduk semula dengan kita. Begitulah juga kita dalam semayang, yang sebelah kiri dia duduk jauh pada kita. Maka dibolehkan untuk kita meludah sebelah kiri hingga selesai semayang. Maka datang ia pada tempat yang tiada mengena akan dia suatu pada yang demikian itu. Maka kita ludah pada ketika semayang sebelah kiri. Kena kironnya apa? Iaitu kita ludah sebelah kiri ni tadi. Kenapa boleh diludahkan sebelah kiri? Bila malaikat pergi, siapa mari? Syaitan mari. Syaitan mari, apa yang syaitan mari? Yang ada di kita ni orang panggil kiron. Makhluk manusia ni waktu beranak dia ada kiron, lepas tu rakib atid, 2 orang malaikat. Lepas tu ada seorang malaikat lagi yang menguruskan dalam kehidupan kita, ada 3-4 orang yang bersama dengan kita semua sampai hari kita wafat atau kita mati. Maka semua ni tadi akan pergi daripada tubuh badan kita. Jadi bila kita ludah ni kena kepada kiron, iaitu syaitan. Mimra Muhammad Ramli Bujeremi, dalam kitab Bujeremi ada ceritakan masalah. So ila Allahu daripada seorang ihram dengan semayang. Ada 2 ni, panjang lebarnya. Ada apa nak tanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.